Oh, itu pertandingan merebut juara. Ini katakan kawasan Amazon tengok. Tengok kawasan ni. Ini kawasan Amazon. Cantik kawasan. Syok aja kawasan ni. Tengok. Ni yang kita panggil Amazon. Jangan tak percaya. Ni Wan pun dapat mat. Jangan tak percaya. Tengok lagi sikit. Oh, ada lagi. Double strike ni, Kang. Kalau mak sangkut. Oh, lopeh bang. Saya dah habis. Help me. Tolong. Ada udang ke bang? Ni bang, ni apa ni? Tak apalah, tak boleh. Okey, air pasang jernih. Naik rehat, makan dulu. Dekat R&R. Kita tengok R&R macam mana R&R. Kopi ni apa? Dia orang mancing kat tepi je. Pondok lagi. Apa menyorok tu dalam tu? Campurlah sikit orang. Banyak nyorok man. Tapi kali ni meriah memang meriah hari ni. Banyak sampan, banyak bot. Dah lama tak hujan bang. Oh, iyalah. Dah lama tak hujan jadi lah. Memang cantik lah tempat. Banyak spot lah, banyak spot. Ada benda sangkut ke? Kan? Naik sikit jumpa bot. Dia orang tengah mancing. Memang kawasan ni memang cantik lah. Ada. Main belah atas. Memang cantik lah kawasan Belah ni. atas, air dah jernih. Amazon okey. Tu dia kot yang dia katakan R&R tu kot. Tu terapung. Gerai makan terapung. Lagi. Ni otai tengah menjala. Oh, tengah menjala kayu. Sampah banyak. Yalah. Ni hari dah. Apa kena makan je. Warung makan Jenggo. Tengok R&R. Kau tengok, ingat highway je ada R&R ke? Kat sungai pun ada R&R. Ni pot makan. Kita nak singgah R&R, kita makan kat sini. Cari pot. Tengok R&R. Acik tu keluar ke jap? Acik nak keluar Acik. Inilah dia R&R tempat pot makan. Terapung punya. Abang parking kat situ pun boleh bang. Kat kayu tu, abang ikat je kayu tu. Alamak sini
Okey, kita singgah. Selamat datang warung makan Jenggo Susan. Boleh datang, boleh datang. Okey. Nanti kita sambung lagi video.